Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Silap labur, duit lebur. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam merupakan agama yang syumul, yakni sempurna, meliputi segala aspek kehidupan, termasuklah urusan mencari rezeki dan harta. Islam tidak menghalang umatnya mencari rezeki dan mengumpul kekayaan. Selain daripada menceburi bidang perniagaan untuk mengembangkan harta, kita juga boleh melabur dalam instrumen kewangan dan produk dalam pasaran modal Islam seperti sukuk, unit amanah, saham dan pelbagai lagi produk-produk pasaran modal Islam. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menjadikan pelaburan yang patuh syariah sebagai satu-satunya pilihan. Pelaburan patuh syariah merupakan pelaburan yang halal bagi umat Islam yang berteraskan prinsip-prinsip Islam dan berlandaskan hukum syarak. Apabila kita melabur dalam pelaburan patuh syarak, ini bermakna kita melabur dalam pelaburan yang bebas daripada unsur riba seperti faedah atau bunga ke atas pinjaman, gharar yakni ketidakpastian, dan maisir iaitu judi. Selain menjauhi unsur yang ditegah, pelaburan patuh syariah juga menekankan pemilihan sektor dan industri yang halal serta bermanfaat kepada umat. Justeru pelaburan patuh syariah tidak melibatkan pelaburan ke dalam industri dan sektor yang bercanggah dengan syarak seperti penghasilan dan penjualan arak, perjudian, produk berasaskan khinzir, rokok dan hiburan yang melalaikan. Oleh itu, sebagai Muslim yang bertanggungjawab, kita hendaklah meninggalkan yang haram, menjauhi yang syubhah dan hanya mengambil yang halal supaya kita tidak mengikut jejak langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang telah dibacakan tadi, yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Muslimin yang berbahagia, mutakhir ini aktiviti pelaburan dalam kalangan masyarakat Malaysia semakin bertambah, khususnya umat Islam. Ini merupakan satu perkembangan yang baik dan perlu diteruskan agar ekonomi umat Islam semakin berkembang dari semasa ke semasa. Namun aktiviti pelaburan tidak sah dan scam turut merebak ibarat barah dalam masyarakat. Pengaliran wang dalam skim pelaburan tidak sah ini bukan sahaja merugikan umat Islam, malah merugikan negara. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suruhanjaya Security Malaysia, 1/3 atau 30% rakyat Malaysia berisiko menjadi mangsa pelaburan scam atau penipuan.
Pada tahun 2023, Suruhanjaya Security menerima 3,262 laporan dan pertanyaan berkaitan pelaburan tidak sah dan scam. Manakala pada tahun 2024, jumlahnya meningkat kepada 4,859. Jumlah laporan yang diterima oleh Suruhanjaya Security saban tahun amat membimbangkan dan jumlah kerugian yang dialami oleh mangsa-mangsa scam mencecah puluhan juta ringgit. Oleh itu, pelaburan Muslim perlu benar-benar berwaspada terhadap tawaran pelaburan yang kelihatan indah khabar dari rupa. Ingatlah, janji pulangan tinggi tanpa sebarang risiko hanyalah satu ilusi yang tidak masuk akal. Sebab itu kita dituntut agar tidak gopoh dengan menyemak kesahihan setiap tawaran serta meneliti kebenarannya sebelum membuat keputusan. Berhati-hatilah dengan tawaran pelaburan yang diiklankan di media sosial, terutama yang menawarkan pulangan yang tinggi dan tempoh yang singkat. Skamer yang licik selalunya akan memasukkan mangsa ke dalam kumpulan sembang di WhatsApp dan Telegram yang di dalamnya penuh dengan testimoni palsu. Ada juga skamer yang menjadi pelanduk dua serupa. Mereka menyalahgunakan pelbagai nama dan logo entiti yang sahih seperti bank dan syarikat berdaftar untuk mengaburi mata mangsa. Malah ada skamer yang memalsukan sijil dan surat yang kononnya datang daripada badan pengawal seria seperti Suruhanjaya Security Malaysia untuk meyakinkan mangsa bahawa mereka adalah entiti yang sah. Terkini, terdapat juga skamer yang menggunakan teknologi penyamaran deepfake. Ia digunakan untuk memanipulasi suara dan wajah seseorang, walhal individu sebenar tidak pernah bercakap seperti yang dipertontonkan. Mereka menyamar dengan menggunakan wajah dan suara individu berpengaruh untuk menawarkan pelaburan tidak sah dan scam. Selain itu, terdapat banyak skim pelaburan yang tidak sah dan scam yang menyalahgunakan label patuh syariah untuk menjerat mangsa, khususnya pelabur Muslim. Antara taktik mereka adalah menyalahgunakan gambar tokoh-tokoh agamawan dan selebriti terkenal dalam mempromosikan skim penipuan mereka. Kita perlu ingat bahawa walaupun sesuatu skim pelaburan dilabelkan sebagai patuh syariah atau dikaitkan dengan individu berprofil tinggi, tidak bermakna skim tersebut tiada risiko dan mempunyai jaminan pulangan tinggi. Ia juga tidak bermakna skim tersebut adalah berlesen dan berdaftar dengan pihak pengawal selia seperti Suruhanjaya Security Malaysia. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, harus diingat, kita juga perlu berhati-hati dengan tawaran kerja di media sosial. Skamer akan menawarkan komisen atau untuk tugasan yang mudah seperti dengan membuat komen, like, follow dan share halaman media sosial mereka. Selepas menyiapkan tugasan, mangsa akan ditawarkan untuk melabur serta diberikan maklumat akaun kedai bagi tujuan pembayaran. Setelah pembayaran dibuat, mangsa akan menerima penyata pulangan pelaburan palsu, namun akhirnya tidak akan mendapat mengeluarkan pulangan pelaburan tersebut. Selain itu, terdapat juga skim penipuan pelaburan yang melibatkan penipuan percintaan, iaitu love scam, yang kebiasaannya bermula dengan perkenalan di media sosial, diikuti dengan curahan kasih sayang serta simpati dan diakhiri dengan pemindahan wang lalu ditinggalkan tanpa berita. Sebagai pelabur Muslim yang bertanggungjawab, kita mesti membuat semakan di portal semak sebelum labur Suruhanjaya Security Malaysia. Sama ada syarikat atau individu yang menawarkan produk pelaburan tersebut berlesen dan berdaftar atau tidak dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Pastikan kita mempunyai maklumat yang cukup sebelum kita mempercayai sesuatu perkara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula."
Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Khatib ingin berpesan kepada para jemaah sekalian, janganlah kita bersekongkol dengan kejahatan. Jangan sekali-kali kita menyewakan dan meminjamkan akaun bank kita kepada pihak ketiga bagi mendapatkan upah atau ganjaran. Skamer banyak menggunakan akaun keldai untuk menipu mangsa. Gejala penipuan pelaburan dapat dibendung dengan ketiadaan akaun keldai. Marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, yakni melampaui batas-batas ajaran Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azabnya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan pedoman seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dengan skim pelaburan yang ditawarkan melalui platform media sosial. Kedua, umat Islam hendaklah berurusan dengan syarikat pelaburan yang sah, berlesen dan berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Ketiga, umat Islam hendaklah menyemak terlebih dahulu status syariah dan kesahihan sesuatu syarikat sebelum melakukan apa-apa pelaburan agar tidak terjerumus dalam kerugian yang membinasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil. Dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah mengasihani orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.